5 asas utama dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membincangkan 5 asas utama dalam Islam yang menjadi panduan hidup setiap Muslim. Pertamanya, syahadah, keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Asas pertama adalah syahadah, penguat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini adalah kunci untuk menjadi seorang Muslim dan asas kepada keimanan kita. Kedua, solat, hubungan dengan Allah. Solat adalah tiang agama. Setiap Muslim wajib menunaikan solat 5 waktu sehari sebagai tanda ketakwaan dan hubungan dengan Allah. Solat bukan sekadar ibadah tetapi juga penyucian hati dan jiwa. Ketiga, zakat. Membantu sesama. Zakat mengajar kita untuk berkongsi rezeki. Bukan sekadar amalan kebajikan tetapi kewajipan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dengan zakat kita membersihkan harta dan hati daripada sifat tamak. Puasa, melatih diri dan kesabaran. Setiap tahun kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga tetapi juga melatih kesabaran, keikhlasan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 5. Haji, penyatu umat Islam. Haji adalah ibadah yang menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Bagi mereka yang mampu, ia adalah perjalanan yang mengingatkan tentang kisah Allah dan persaudaraan sesama Muslim. Inilah 5 asas adalah panduan utama kehidupan seorang Muslim. Semoga kita semua istiqamah dalam mengamalkan. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe dan komen untuk lebih banyak perkongsian dari Islam.